Duit bonus masuk. So, nak jadikan duit belanja atau beli harta. Duit bonus sebenarnya adalah tiket untuk bina harta kalau kita tahu caranya. Bila bantuan khas kewangan diumumkan, ramai yang sudah ada senarai barang nak dibeli. Kebanyakannya untuk persiapan raya. Tambah baju raya, tambah kuih raya, tambah belanja sana sini. Tak salah pun, cuma bezanya. Orang yang ada kesedaran kewangan akan melihat bonus dengan cara yang berbeza. Bagi mereka, bonus ialah peluang untuk tambah aset. Sebab duit bonus ini di luar komitmen bulanan. Kalau habis dibelanjakan, hidup kita akan kekal sama seperti biasa. Tapi kalau sebahagian daripadanya kita tukar jadi simpanan atau aset, lama-lama ia akan bertukar menjadi harta. Contohnya emas. Ramai orang gunakan duit tambahan seperti bonus untuk tambah beberapa gram emas. Bukan sebab nak cepat kaya, tapi sebab mereka mahu pastikan duit tambahan tu tak hilang begitu saja. Tanpa sedar, kita sebenarnya sedang mengumpul simpanan yang kukuh dengan emas. Kerana kekayaan selalunya bukan datang daripada jumlah yang besar, tapi daripada keputusan yang kecil yang kita ulang setiap kali ada lebihan duit. Nak belajar lagi tentang simpanan emas atau nak buka akaun emas, boleh follow saya dan isi borang sign up. Saya guide sebaiknya.